Pernah tak rasa kosong walaupun hidup okey? Yang nombor 3 ni, ramai orang terlepas pandang. Tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, korang tekan button follow supaya korang dapat belajar lagi dari video aku seterusnya. Like video ni, share video ni kepada kawan-kawan, kepada family supaya mereka dapat belajar. Dan save button supaya video tak hilang. Tip pertama, hidup tanpa arah. Bangun, kerja, tidur. Ulang benda sama setiap hari. Tip 2, abaikan jiwa sendiri. Badan cukup makan, hati dibiarkan lapar. 3, cari bahagia di tempat yang salah. Kita cari tenang dari benda yang buat kita lagi kosong. Akhirnya, kosong bukan sebab tak ada apa, tapi sebab kita salah isi. Cuba korang komen kat bawah ni, nombor berapakah yang paling kena dengan korang? Sila komen.